saya nak tanya lah macam mana polis escort berhenti mengejut ni macam mana ni? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Macam ni lah, tengok polis escort berhentikan kereta mengejut tau. Dia tak ada aku berhenti slow-slow ke apa benda, banyak lah benda tu kan. Tapi kebanyakan selalu berlaku macam ni lah. Aku dapat 2 video je. Kesian tu, kita tanggung sendiri tu. Korang faham tak? Maksudnya kan, bila escort ke apa ke, dia suruh kita berhenti mengejut lah. Bukanlah mengejut lah, tapi banyakkan berlaku lah. Tapi saya dapat 2 video. So, bila accident tu, kita kena tanggung sendiri ke macam mana? Saya tak tahulah. Semua saya nak tahu je sebab saya dapat 2 video. Kalau tidak banyak video saya boleh cari. Tapi saya dapat 2 video. Macam mana kalau kita dah accident, kita dah kena langgar ni? Sebab escort punya pasal lah. Dah kena langgar ni. Kita kena tanggung rugi sendiri ke ataupun kerajaan claim kat kerajaan? Saya nak tahu tu je lah. Saja buat video ni. Cuba korang komen sikit. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Siapa yang pernah kena ke? Apa ke? Kan? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Banyak berlaku. Tapi itulah. Kesian tu yang mana kena claim sendiri tu kan. Tapi tak tahulah kan.